Tak ada siapa pun yang cakap jadi Perdana Menteri ini senang. Tak ada siapa pun yang cakap jadi Perdana Menteri ini mudah. Tak pernah diterbitkan pun sebuah buku mudahnya menjadi Perdana Menteri. Tapi siapa yang minta? Kamu sendiri yang minta. Kamu berkempen, kempen demi kempen, supaya kamu menang pilihan raya dan kamu menjadi seorang Perdana Menteri. Kamu kata orang itu tak pandai memerintah. Kamu kata orang ini bodoh, tak pandai mengira. Kamu keluarkan segala formula kamu dalam kempen-kempen kamu. Kamu berkempen sehinggalah tahun 2022. Kamu kata, kenapa harga minyak tak turun? Sebab kita belum perintah. Sebab saya belum jadi Perdana Menteri. Tapi bila kamu dah jadi Perdana Menteri, apa yang kamu buat? Kamu kata kepada orang yang kritik kamu, kamu kata kepada rakyat yang kritik kamu, ini buta huruf. Dan kamu kata, ingat senang ke jadi Perdana Menteri? Tak ada siapa pun kata senang. Tapi Perdana Menteri sebelum-sebelum ini tak pernah mengeluh. Tak pernah suruh rakyat fikir sendiri, gunakan otak sendiri. Sebaliknya kamu yang bijak pandailah kena merangka pelan untuk rakyat agar hidup lebih sejahtera dan stabil. Kita tengok Tun Razak tak pernah mengeluh untuk selesaikan tragedi 13 Mei. Kita tengok Tun Dr. Mahathir tak pernah mengeluh untuk menyelesaikan krisis keuangan 1997. Kita tengok Datuk Seri Najib tak pernah mengeluh ketika berdepan dengan tragedi MH370 dan MH17. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak pernah mengeluh ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tak pernah sekalipun terbit di mulut Tan Sri Muhyiddin Yassin suruh rakyat sendiri fikir macam mana untuk berhadapan dengan krisis yang sedang berlaku. Kalau kamu rasa terbeban, tak mampu untuk galas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri, kamu boleh letak jawatan dan pergi bermain dengan cucu-cucu kamu. Kalau saya tak bersama UMNO, saya tak ada pengalaman, saya tidak tahu. Sekarang orang nak tanya macam mana takbir ekonomi, InsyaAllah kita boleh bagi kursus. Pendidikan, jaga negara, bawa pelabur asing dari barat, dari dunia Arab. Mudah, ramai mereka kawan-kawan saya. Jadi insyaAllah bukan satu perkara yang susah.